Ada satu soalan, dia kata, saya berasa lemah apabila saya kena tegur dengan guru apabila ada kesalahan dalam saya membaca Al-Quran. Okey, ada 3 tips bagaimana kita tak nak bagi rasa kita ini lemah semangat. Yang pertama, kita gantungkan niat kita, motivasi kita. Kalau bukan hari ini kita belajar, bila lagi? Takkan adalah umur dah lanjut, dah mata pun dah kurang, telinga pun dah kurang, baru kita nak mengaji. Okey, yang kedua, kita ingat pahala di sebalik susah untuk kita belajar Al-Quran. Di sebalik kesusahan kita melafazkan setiap huruf, insya-Allah ada pahala di sisi Allah. Dan yang ketiga, kita sentiasa mencari semangat bersama dengan guru ataupun minta doa dan minta dorongan daripada guru agar suatu hari nanti kita dapat baca Al-Quran dengan lancar. Semoga lidah kita sentiasa dipilih oleh Allah untuk membaca Al-Quran, insya-Allah.